guys, alhamdulillah kita dah sampai perhentian Tapah. Kita nak top up minyak lagi sebelum kita masuk keluar. Sebelum kita keluar Tapah, kita pergi Cameron Highland. Cem, tadi Cem ride ke apa? Itu bukan ride ke? Habis tu kalau bukan ride apa Cem? Lumba. Guys, top up minyak sekejap Minum. Boleh? Cem, macam mana? Cem, suka ke tak suka? Suka. Cem tak penat? Tak penat? Cem, lepas ni nak pergi lagi? Belum balik pun nak pergi lagi? Belum sampai pun? Semak lah Cem, beg Cem ni besar, banyak barang. Tinggal je lah lain kali. Tak boleh? Tak boleh? Boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh. Apa? Tidurlah dia. Apa? Oi. Apa yang ajak Cem pergi Cameron? Malah Papa nak ajak Cem gerak kan? Baru best. Best tak? Best ke tak best? Papa yang ajak pergi Cameron, lepas tu Papa marah Cem. Papa tengok. Papa marah Cem sebab Cem bawa barang banyak. Janganlah bawa barang banyak-banyak. Bawa sikit-sikit dah lah. Guys, banyak dealer mat motor dekat area sini Mungkin orang nak pergi ride tempat lain lah. Harap-harap jangan pergi Cameron semua. Nanti penuh. Cameron Highland. Depan dah. Dari depan Apa? Beg Cem tak selit ke? Apa? Apa dia? Baik Kalau apa? tak apa. Tak ada apa? Boleh bergurau pula. Apa? Cakap ke tak? Cakap. Okay guys, sekarang ni kita tengah beli sarapan di Pak Tam lah. Kat mana lagi? Kalau kat Tapah ni favorite kaban roti bakar cicah telur separuh masak. Ni sikit tarik. Mama, roti bakar juga? So, InsyaAllah lepas sarapan ni kita terus rembat pergi ke Cameron Highland. Cem tengah baring-baring guys. Cem dia buat macam kat rumah. Cem baring dekat kerusi bawa orang makan. Okay guys, sekarang ni kita dah habis sarapan. Kita nak teruskan perjalanan kita nak memanjat Bukit Cameron Highland. Let's go guys. Kita dah sampai exit tol Sepang Bulai. Bukan Sepang Bulai, ni Tapah. Exit tol Tapah. Tak muat. Sekali trailer dah. Cem, panjang gila. Panjang gila Cem trailer dia Cem. Okay guys, alhamdulillah kita baru je keluar tol Tapah. So, sekarang ni kita dah menghampiri jalan menuju ke Cameron Highland. So kita dah nak start mendaki. Main corner, main rally, main drift. Main apa lagi? Main supermoto. Main motan. So sekarang ni Cemboy duduk depan pula. Tadi masa nak gerak
gerak daripada rumah, dia duduk depan. Sampai Tanjung Malim, dia duduk belakang. Lepas tu dia duduk depan balik. Dekat atas highway tadi dia cakap, Papa ni bukannya ride, Papa ni racing, dia cakap.